Dalam banyak-banyak mesti ada yang kecundang. Untuk trip kali ini CL7 kecundang. Abang Mat. CL7 kecundang ni Abang Mat. Terpaksa towing balik Seremban. Bos Omar. Ya. Apa cerita CL7 ni sebenarnya? Gagal dalam kecundang. Ha? Gagal kecundang. So CL7 dia ada masalah, dia punya immobilizer. Jadi terpaksa naik atas sebab dia punya dahsyatnya tu dia boleh mati dekat tengah jalan. Tiba-tiba tanpa ada apa-apa signal. Immobilizer ada masalah. Padu. Ini di antara CL7 yang padu. Tapi kecundang juga. Dia sampai Kuala Terengganu bukan nak sampai. Tapi entahlah. Ngam-ngam dekat Easy Kuala Terengganu dia kena. Betul-betul dekat tol kena itu hari. Kan, tapi tak apalah. Demi untuk menjayakan kereta ni akan dipulang semula ke Kuala Lumpur untuk dibedah siasat. Apa lagi masalah yang ada kat dalam ni. Kan, yang mana tahu tentang kereta ni, dia tahulah. Barang-barang kereta ni apa semua. Tapi terpaksa dinaikkan ke atas towing. Cabaran demi cabaran kali ni ya. Keras, JDM keras geng. JDM keras. Dia macam RZ juga.